Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Hana Hafif binti Hawari, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Bendang Pak Ayung Tumpat, Kelantan. Kod sekolah DBA 6327. Hobi saya ialah membaca. Saya sangat suka membaca. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang saya rasa cukup menarik dan memberikan kita banyak pengajaran dan tauladan. Buku tersebut bertajuk Kisah Haiwan Madinah Merpati Gua Sur yang ditulis oleh Fatimah Syarhah binti Muhammad Nordin. Semasa di awal, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan menyampaikan dakwah, baginda mendapat tentangan dan ancaman sangat dahsyat oleh kaumnya sendiri, iaitu kaum Quraisy. Akibat ancaman sangat dahsyat, Rasulullah SAW dengan ditemani oleh sahabat baiknya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, telah melarikan diri dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari sebelum berhijrah ke Madinah. Atas izin Allah, sebaik sahaja Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua, seekor labah-labah membina sarang di pintu gua untuk menutup pintu gua dan seekor burung merpati membina sarang dan bertelur dan mengeram telurnya di situ. Musuh Quraisy yang mencari mereka melihat keadaan di gua dan menyangka tidak ada sesiapa di dalam kerana sarang labah-labah dan burung yang bertelur tidak sedikit pun terganggu. Dengan ini, Rasulullah SAW selamat daripada dikesan oleh musuh. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini ialah Allah SWT sangat berkuasa. Dia melindungi hamba-Nya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, makhluk kecil yang kita sangka lemah walaupun kecil, labah-labah dan burung merpati memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Sekian dari saya. Terima kasih.